Hai, salam sejahtera. Saya Walzam. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita boleh mencipta sumber kewangan dari laman sosial. Perkara pertama, anda harus ada akaun Facebook. Sila login ke akaun Facebook anda dan seterusnya kita pergi ke www.wall-ad.tv. Sila ke Wall Office. Masukkan username anda dan password. Di panel sebelah kiri, sila klik pada Publish Ads. Secara automatik, akaun Facebook anda telah didetek oleh sistem dan anda sudah boleh berkongsikan iklan yang telah disediakan di ruangan kempen ini. Sila pilih iklan yang anda suka dan kongsikan. Saya memilih untuk share iklan dari penyanyi Ashid Def Kepsi. Klik share di sini. Dan anda akan ditanya, sure, klik OK. Dan satu laman dari Facebook akan muncul, iaitu share on Facebook. Inilah iklan yang saya masukkan tadi, CD atau single terbaru dari penyanyi Ashid Def Kepsi. Anda boleh kongsikan iklan ini di timeline, di grup dan juga atau di fanpage anda. Dalam kes ini saya memilih untuk berkongsikan iklan ini di timeline saya. Dan kita juga boleh meletakkan atau menulis komen di sini. Contohnya, jika anda tiada apa komen yang mahu ditulis, anda boleh meletakkan hashtag syarikat seperti ini. Dan sila klik pada share link. Habis kerja anda berkongsikan iklan, satu langkah saja lagi anda perlu pergi ke Facebook anda, pergi ke timeline untuk melihat sama ada iklan tadi telah muncul di timeline anda. Ya, ia telah muncul dan apa yang perlu anda buat hanyalah klik pada iklan tersebut untuk confirmkan ianya sudah keluar di Facebook. Dan inilah contoh iklan yang keluar dan lagunya disertakan di bawah ini, boleh dilayari di sini. Dan sekarang mari kita ke Wall Office kita untuk melihat bayaran. Di sini ada 15 iklan yang telah dikongsikan, tidak termasuk yang baru kita kongsikan tadi. Setiap iklan bernilai 8.5 Wizo, yang mana setiap Wizo bersamaan dengan RM3.40. Wizo adalah mata wang yang digunakan secara internal oleh syarikat untuk 10 negara di peringkat awal ini. Jadi untuk melihat sama ada bayaran kita sudah ada atau belum, sila reload semula laman ini. Dan ya, bayaran telah dimasukkan sebanyak 8.5 Wizo atau bersamaan dengan RM25.50. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara untuk anda juga boleh menjana pendapatan melalui sosial media ini,
sila tonton video-video yang seterusnya. Saya Walzam mengundur diri. Bye.